Okey, soalan untuk hari ini, betul ke bisnes ni boleh buat duit tanpa perlu menjual? Tanpa perlu menjual tapi masih boleh buat duit. Betul ke? Mesti ramai yang tanya kan soalan ni kan, betul ke boleh buat duit? Susah kita tak jual barang tapi macam mana kita nak dapatkan duit kalau kita tak payah jual barang, betul tak? Mesti semua orang yang first time dengar korang macam fikir macam tu lah. Tapi korang dengar penjelasan saya, slide saya seterusnya, korang akan faham dan korang akan nampak dengan jelas. Dan kita punya bisnes ni sangat-sangat senang lah. Okey, ini adalah antara bukti-bukti penerima bonus, pembayaran bonus yang kita dah buat kepada ahli-ahli lah. Jadi jumlah bonus yang diorang terima sangat-sangat besar. Contoh yang ini 40,000 sebulan, 35,000 sebulan. Yang ini 30,000 sebulan. Yang ini adalah 16,000 sebulan. Dan ini adalah income sebulan. Ini adalah income sebulan dia. Bukannya setahun, bukannya 2 tahun baru dia dapat 40,000, tak. Tapi ini adalah income sebulan kita punya ahli lah. Jadi contoh kita pun dapat macam ni, macam-macam benda yang kita boleh buat. Kita boleh pergi Mekah, kita boleh beli kereta, beli rumah, betul tak? Tak payah dah nak fikir apa belanja-belanja makan ke apa, kita semua tanggung. Bila kita punya income dah besar macam ni, insya-Allah macam-macam yang kita boleh buat. Jadi insya-Allah yang join hari ni pun boleh dapat macam ni, tuan-puan pun boleh dapat macam ni. Kita sama-sama doakan. Okey, yang ini adalah sekarang ni sekitar 800 ahli yang menerima bonus setiap bulan. Jadi untuk setiap bulan pembayaran bonus yang Max Blue buat, ahli dia 800 plus dah yang terima bonus setiap bulan. Okey, jadi menunjukkan yang ramai ahli kita yang semakin aktif, yang mendapat bonus setiap bulan. Jadi korang boleh jadikan dia sebagai income tepi untuk buat saving semua orang lah. Okey, program Max Blue ni sebenarnya dia adalah program membership ataupun kita panggil sebagai program keahlian. Okey, jadi benda ni adalah normal lah. Maksudnya normal tu apa? Banyak tempat yang kita boleh nampak sistem keahlian macam ni. Contoh dekat Watson, Guardian, Maiden dan juga stesen minyak. Jadi bila korang join ahli, apa yang korang boleh dapat? Korang akan dapat diskaun dan juga korang boleh join lah perluan, kontes sebagainya lah bila korang jadi ahli. Jadi apa yang membezakan sistem-sistem syarikat lain dengan syarikat Max Blue ni? Jadi apa yang membezakan dengan Max Blue adalah bila korang menjadi ahli Max Blue, korang juga akan mendapat diskaun dan juga peraduan dan macam-macam lagi benefit-benefit lain. Tapi yang paling utama adalah semua orang dapat jana income dengan hanya jadi ahli Max Blue. Macam mana nak buat tu? Kita akan go through secara perlahan-lahan. Okey, jadi kat sini lah korang boleh jana duit. Bila korang jadi ahli Max Blue, bukan sahaja boleh dapat harga yang murah, korang juga boleh jana duit bersama-sama dengan Max Blue. Jadi konsepnya macam mana? Konsepnya adalah konsep kita tukar tempat membeli. Maksudnya sebelum ni kita buat pembelian dekat kedai runcit biasa ataupun dekat Shopee ataupun dekat TikTok kita buat pembelian macam itulah biasanya. Tapi sekarang kita ubah. Kita beli dekat dalam sistem Max Blue. Sekarang kita buat pembelian dekat dalam sistem Max Blue. Jadi bila awak beli dekat sistem Max Blue, apa yang awak dapat, syarikat akan kongsi balik dengan tuan-puan keuntungan sehingga 39%. Syarikat akan kongsi balik keuntungan sehingga 39%. Commission, kira macam commission, cashback, benda-benda macam tu lah kita panggil. Jadi korang buat pembelian dekat dalam sistem Max Blue, korang dapat balik cashback, dapat balik return orang panggil. Jadi sangat-sangat beruntung lah. Jadi kat situ lah konsep dia, korang hanya tukar sahaja tempat membeli. Sebelum ni korang beli garam kunyit dekat kedai runcit, korang dapat garam kunyit sahaja. Tapi sekarang korang beli dekat dalam sistem, korang boleh dapat barang dan juga korang boleh jana income, boleh dapat keuntungan sehingga 39%. Kira macam nak bahasa senang faham, kira korang beli tu korang akan dapat cashback balik. Jumlah cashback tu sehingga 39%. Okey, siapa yang sesuai jadi ahli Max Blue ni kan? Siapa yang sesuai? Mereka yang pertama adalah mereka yang nak guna produk Max Blue dengan harga yang lebih jimat. Dia orang jenis yang repeat order, setiap bulan repeat order. Batu Sauda, repeat,
setiap bulan repeat order kopi. Jadi korang yang memang pengguna kita punya produk Max Blue, korang adalah calon yang sesuai untuk jadi ahli Max Blue. Yang kedua adalah korang tuan-puan yang nak tambah pendapatan, yang nak duit extra income, yang nak saving lebih kan. Korang adalah orang yang sesuai yang perlu jadi ahli Max Blue. Sebab apa? Pendapatan dengan Max Blue ni adalah tanpa had. Tak ada unlimited. Kalau contohnya bulan tu korang boleh dapat 50,000 sebulan, company akan bagi dekat bonus dekat korang adalah berjumlah dengan 50,000 lah. Kita tak ada limit. Contoh kita cakap sampai 100,000 je. 120,000 ke atas dah tak boleh dah terima bonus. Kita akan bayar 100 je. Tak, kita akan bayar unlimited. Maksudnya tanpa had lah. Tuan-puan punya pendapatan. Okey. Ada yuran ke ahli Max Blue ni? Betul. Kita ada buat yuran juga. Cuma yuran ahli kita sangat-sangat rendah lah. Harga ahli untuk jadi ahli adalah hanya RM35. Dan yang paling penting sekarang ni, detik ini, saat ini, hari ini, kalau tuan-puan jadi ahli, tuan-puan bayar RM35 dan kita akan bagi satu produk percuma dan postage pun kita tanggung. Contoh tuan-puan nak duduk dekat Sabah Sarawak ni, biasa postage mahal, betul tak? Jadi korang kita akan tanggung postage untuk yang mendaftar jadi ahli. Dia harga hanya RM35. Tak sampai pun RM40 dah boleh jadi ahli Max Blue. Dan lepas tu boleh dapat pula produk percuma. Yang ini adalah antara pilihan produk secara percuma yang tuan-puan boleh pilih bila tuan-puan daftar jadi ahli. Kalau tuan-tuan nak minum kopi, suka minum kopi ataupun first time nak mencuba produk Max Blue, nak try kita punya kopi ke, boleh ambil kopi secara percuma. Ataupun nak cuba kita punya sabun mandi, betul ke sesuai untuk yang ada masalah kulit sensitif, boleh cuba kita punya sabun mandi. Ataupun yang bersukan, yang suka bersukan, boleh try kita punya kita punya minyak urat sendi. Ataupun yang first time nak cuba sambal penyet menangis ni pun boleh cuba. Sebab sambal penyet menangis kita ni tak ada dekat dalam TikTok. Kita hanya jual khas kepada ahli-ahli Max Blue sahaja. Ataupun yang nak ambil pomade, deodoran, minyak angin ataupun habatus sauda. Jadi tuan-puan boleh pilih bila buat pembayaran RM35 sahaja, boleh dapat percuma salah satu produk yang ini. Boleh pilih lah. Okey, jadi apa kelebihan bila jadi ahli Max Blue ni? Mesti semua orang nak tahu kelebihan lah. Takkan join saja-saja, betul tak? Mesti kita nak kira macam benefit untuk yang jadi ahli Max Blue ni. Yang pertama adalah jumlah yuran kita sangat-sangat murah. Yuran kita hanya RM35 dan siap dapat free produk lagi. Kira macam tak rugilah, walaupun korang bayar RM35, korang boleh dapat free produk, postage pun kita tanggung. Lepas tu harga ahli lebih murah daripada harga runcit. Yang inilah semacam contoh habatus sauda kan. Korang beli harga runcit adalah RM33, harga ahli bawah daripada RM39, bawah RM30. Dan ahli-ahli Max Blue ni tak perlu menjual. Sebab apa tak perlu menjual? Sebab beli hanya produk untuk guna sendiri sahaja. Syarat kita, tuan-puan nak dapat bonus, kelebihan jadi ahli Max Blue ni tak perlu menjual pun. Fokus kita sekarang bukan kepada menjual, tapi fokus kita hanya beli untuk guna sendiri macam tuan-puan buatlah. Macam contoh suka beli habatus sauda kan. Makan habatus sauda, okey, beli sahaja habatus sauda setiap bulan. InsyaAllah tuan-puan boleh dapat bonus daripada pembelian walaupun satu botol habatus sauda sahaja. Jadi tak perlu pun nak buat belian sampai 300, 400, tak perlu. Hanya RM29.5 dah layak untuk dapat bonus. Okey, dan yang paling penting adalah boleh jana pendapatan tanpa had. Yang ini yang kita nak, yang semua orang nak, kita unlimited punya pendapatan. Semua orang boleh jana pendapatan dengan Max Blue ni tanpa had, tanpa limit. Kalau contoh bulan tu sahabat tuan-tuan boleh dapat sampai RM40,000 sebulan, kita akan bayar bonus tu masuk ke dalam account bank masing-masing RM40,000. Macam itulah, maksudnya tak ada had. Okey, lepas tuan-puan daftar ahli, tuan-puan akan dapat nombor ID. Yang mana nombor ID ni kita akan bagi dekat dalam email. Okey, dekat dalam email. Dan tuan-puan akan dapat paparan skrin macam ni, boleh login lah. Masukkan password dan juga boleh login.
Lepas tu paparan utama sistem dia akan keluar macam ni. Okey, ini adalah paparan utama sistem MaxBlue. Tuan-puan boleh nampak dekat sini utama, rangkaian, pesanan, pendaftaran dan juga menu. Jadi boleh nampak dekat sini dalam satu website boleh buat semua benda. Boleh buat pesanan, boleh buat pendaftaran dan juga yang paling penting boleh tengok berapa bonus untuk bulan tersebut. Okey, kita panggil yang ini adalah sebagai rangkaian. Jadi konsep kita adalah konsep rangkaian yang mana kita ada generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi awak dekat sini lah, tuan-puan dekat sini. Jadi inilah yang tuan-puan boleh nampak dekat dalam skrin bila tuan-puan login dekat dalam sistem MaxBlue. Okey, contoh yang saya paparkan dekat sekarang, ini adalah salah satu ahli MaxBlue yang aktif, yang mana dia dah terima bonus sehingga hampir 400,000. Dah dekat 400,000 bonus dah yang diterima sampai 2 Februari hari tu. Jumlah yang sangat-sangat besar. Okey, dekat dalam kita punya sistem juga tuan-puan boleh buat pendaftaran. Contoh nak daftarkan ahli, boleh pergi dekat bahagian pendaftaran ataupun nak order barang, boleh pergi dekat bahagian pesanan. Okey, konsep MaxBlue ni konsep yang sangat-sangat mudah. Kita gunakan konsep rangkaian MaxBlue. Kita tak ada guna konsep agent stokis. Kita bukan konsep agent stokis sebab kita tak nak ahli-ahli MaxBlue ni perlu keluarkan modal yang sangat besar. Kita tak nak sahabat-sahabat semua perlu keluarkan modal yang sangat besar. Lepas tu kita juga tak gunakan konsep dropship. Dropship ni kena menjual lah. Korang kena cari customer, kena pergi situ pergi sini untuk sebagai dropship. Lepas tu kita juga tak buat konsep affiliate yang mana sebab apa kita tak nak pun korang perlu buat video ataupun live. Sebab tak semua orang tahu untuk buat video dan live. Jadi konsep kita jauh daripada affiliate tapi konsep kita sangat-sangat mudah iaitu konsep rangkaian MaxBlue. Okey, sebab kita tak perlu pun keluarkan modal untuk beli stok, tak perlu menjual dan juga tak perlu untuk buat video dan buat live. Jadi sangat-sangat senang lah kita punya konsep ni sangat-sangat mudah. Bila tuan-puan faham, insya-Allah tuan-puan pun boleh buat jana income sama-sama dengan MaxBlue. Okey, saya terangkan sedikit dekat bahagian rangkaian. Jadi rangkaian tuan-puan akan terdiri daripada ahli generasi 1 sehingga 6. Akan ada generasi 1 sehingga 6. Jadi tuan-puan dekat sini dan tuan-puan akan ada generasi 1 sehingga generasi 6. Jadi konsepnya, okey, yang ini adalah nilai bonus yang tuan-puan akan dapat. Ya, inilah cashback yang saya cakap, total out semua dia akan dapat 39% cashback ataupun bonus yang syarikat akan bayar. Ya, inilah. Jadi nak balik lagi, nak faham lagi konsep dia adalah kereta api. Tuan-puan dekat sini dan tuan-puan akan dapat 6 gerabak dekat belakang yang hak milik tuan-puan. Jadi itu adalah konsep yang MaxBlue gunakan. Awak dekat sini dan awak akan ada generasi 1 sehingga generasi 6 dan boleh dapat bonus daripada ahli-ahli tu. Okey. Rangkaian ni, okey, macam mana nak dapatkan rangkaian tu kan? Mesti nak terus terkejut sebab nampak rangkaian, betul tak? Tapi konsep kita sangat-sangat senang. Tuan-puan kena dengar sampai habis sebab sangat-sangat senang lah. Walaupun kita nampak dekat sini macam ramai, betul tak? Nampak macam, ramai ni macam mana ni rangkaian nak penuh macam ni, betul tak? Tapi konsep kita sebenarnya dia akan berkembang secara automatik. Kita punya rangkaian ni dia akan berkembang secara automatik. Apa yang tuan-puan perlu buat hanya dekat sini saja. Fokus kita hanya dekat sini saja. Fokus kita. Apa yang tuan-puan perlu buat hanya ajak 10 orang saja dan dia akan jadi tuan-puan punya generasi 10 orang. Itu sahaja yang tuan-puan perlu buat. Yang bawah ni sehingga 6 ni dia akan terjadi secara automatik. Sebab apa? Generasi tuan-puan pun dia pun akan ajak 10 orang dan dia akan jadi generasi 2 100 orang. Dan yang 100 orang ni dia akan ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 3 1000 orang. Dan yang 1000 orang ni dia akan jadi generasi 4 tuan-puan bila dia ajak 10 orang dan dekat sini jumlahnya dia semakin besar jadi 10,000 orang. Lepas tu generasi 5 ni dia 10,000 orang ni dia ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 5 tuan-puan, berjumlah 100,000 orang. Dan yang 100,000 orang ni pun dia akan ajak 10 orang sahaja
Lepas tu dia akan jadi generasi terakhir tuan-puan 1 juta orang, generasi 6 lah. Jadi konsep dia sangat-sangat senang. Sebab apa? Sebab semua orang, setiap orang hanya fokus kepada 10 orang sahaja. Semua fokus kepada 10 orang sahaja konsep kita. Okey, konsep kita sangat mudah. Semua orang hanya fokus dekat sini sahaja. Untuk jadi kita punya ahli. Jadi sebab tu saya cakap tak perlu fikir macam bawah ni macam mana kan, tak perlu fikir sebab iaitu dia akan jadi secara automatik. Yang fokus adalah dekat sini sahaja, generasi 1 sahaja. Okey, berapa lama nak kembangkan rangkaian ni? Berapa lama ambil masa nak kembangkan rangkaian ni? Okey, kita estimate untuk seorang cari 10 orang, ajak 10 orang untuk jadi dia punya generasi 1, kita ambil masa sebulan. Okey, sebulan sahaja untuk semua orang, untuk awak ajak 10 orang untuk jadi generasi 1. Okey, jadi dekat yang generasi 1 ni pun dia akan ambil masa sebulan. Yang ini pun dah ambil masa sebulan. Yang ini pun dia akan ambil masa sebulan. Sebulan. Dan yang ini pun sebulan. Jadi total berapa lama rangkaian ni nak komplit daripada generasi 1 sehingga generasi 6, masa yang diambil hanya 6 bulan sahaja. Jadi masa yang kita ambil ni dia tak terlalu lama dan tak juga terlalu cepat. Jadi macam itulah maksudnya konsep kita punya bisnes ni tak menjanjikan bulan bintang. Bukan kita cakap hari ni tuan-puan join, esok tuan-puan terus boleh dapat 30,000. Tak, kita bukan konsep yang macam tu. Sebab tuan-puan masih perlu buat usaha lah, masih perlu ada yang perlu dijalankan tapi sangat-sangat minimum, iaitu hanya ajak 10 orang sahaja dan mungkin dia mengambil masa sebulan dekat situ ataupun kurang. Yang paling maksimum adalah 6 bulan untuk tuan-puan penuhkan rangkaian generasi 1 sehingga generasi 6. Jadi sangat-sangat mudah konsep yang Max Blue gunakan. Fokus tuan-puan hanya dekat sini sahaja. Hanya dekat 10 orang sahaja. Yang bawah ni tak payah fikir lah. Bila dah komplit 10 orang, terus boleh tak payah fikir dah generasi 2 aku berapa, 3 berapa, tak payah fikir. Sebab benda tu dia akan jadi secara automatik. Okey, berapa bonus yang tuan-puan boleh dapat bila rangkaian tuan-puan tu komplit daripada generasi 1 sehingga 6. Berapa yang tuan-puan akan dapat? Okey, dekat sini adalah tuan-puan punya usaha. Tuan-puan cari ajak 10 orang untuk jadi generasi 1 dan kita punya konsep sangat-sangat senang. Beli untuk guna sendiri sahaja. Kita ambil minimum paling option yang paling minimum. Hanya beli untuk guna sendiri sahaja dan awak akan dapat bonus daripada situ. Okey, kita terangkan dekat bawah. Okey, macam mana dia terjadi? Awak dekat sini, okey, beli untuk guna sendiri, kita punya syarat hanya 20 PV. Jadi dekat sinilah fungsi 20 PV, 10 PV yang saya cakap dekat produk tadi. Tadi kan saya ada tunjuk dekat produk ada PV kan, apa fungsi dia. Jadi dekat sini. Jadi kalau tuan-puan buat pembelian 20 PV untuk bulan tersebut, tuan-puan akan layak untuk dapat bonus semua ni lah. Dan dia punya bonus untuk pembelian peribadi adalah 5%. Jadi tuan-puan akan dapat RM1 dekat sini. Okey, untuk generasi 1 tuan-puan, dia pun akan buat 20 PV pembelian setiap orang. Tuan-puan akan dapat bonus sebanyak 25% dan boleh dapat RM50 dekat sini. Okey, generasi 2 ada 100 orang, 20 PV pembelian akan dapat 2% bonus, RM40 dekat sini. Ataupun generasi 3 ada 1,000 orang, 20 PV pembelian akan dapat 4% bonus, tuan-puan akan dapat RM800. Generasi 4 ada 10,000 orang, pembelian hanya 20 PV dan 1% bonus, tuan-puan akan dapat RM2,000 dekat sini lah. Lepas tu generasi 5, tuan-puan ada 100,000 orang lah masa tu. Jadi pembelian hanya 20 PV sahaja akan dapat 1% bonus dan akan dapat RM20,000. Okey, untuk generasi 6 ada 1 juta orang dah masa tu. Kita hanya buat pembelian 20 PV dan boleh dapat 1% bonus. Tuan-puan akan dapat RM200,000 dekat sini. Jadi total berapa bonus yang tuan-puan boleh dapat bila ahli komplit, bila hanya buat pembelian 20 PV sahaja, boleh dapat sehingga RM200,000 sebulan. RM200,000 lebih tuan-puan boleh dapat. Jumlah yang sangat-sangat besar dengan syarat yang sangat-sangat minimum.
Okey, sangat-sangat minimum sebab hanya buat pembelian 20 PV sahaja. Macam contoh tadi saya bagi tahu habatus sauda, tuan-tuan beli habatus sauda satu botol akan dapat 20 PV. Dah layak dah dapat bonus. Dah layak dah dapat bonus. Jadi ini adalah syarat utama kita. Okey, insya-Allah tuan-puan juga tak lama lagi pun akan dapat macam ni juga. Tak lama lagi akan dapat income 41,000 sebulan. Boleh dapat 35,000, 30,000 ataupun 16,000 sebulan. Okey, macam-macam yang kita boleh buat bila kita ada income yang besar. Mungkin awal-awal kita masuk hari ni tuan-puan jadi ahli dengan niat tuan-puan, saya nak buat side income sahaja dengan Max Blue. Tapi mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi dia dah jadi income utama. Bila dah dapat 40,000 sebulan, itu dah jadi income utama kita. Okey. Jadi untuk konsep Max Blue ni kita bawakan konsep rangkaian ataupun silaturahim. Jadi dekat sini ada satu hadis yang melibatkan dengan silaturahim. Siapa yang mahu dilapangkan rezekinya atau ditambahkan umurnya, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Jadi konsep kita adalah konsep silaturahim. Maksudnya bersambung-sambung. Yang generasi 6 buat pembelian, yang tuan dekat atas sekali, awak dekat atas sekali tu pun masih boleh dapat keuntungan dekat situ. Okey. Syarat untuk dapat bonus belian peribadi 20 PV sahaja. Jadi syarat untuk dapat bonus kita pun kita punya PV sangat-sangat rendah. Jadi dekat bawah nanti saya tunjuk produk apa yang tuan-puan boleh beli, satu produk dah boleh layak untuk dapat bonus. Okey, yang ini saya paparkan ahli Max Blue kita yang dah jadi ahli, yang ahli dia dah komplit generasi 1 sampai ke generasi 6. Dan dia untuk bulan Februari sehingga 19 hari itu dia dapat bonus RM624.80. Jadi setiap ahli dia ni sangat-sangat aktif. Jadi 20 PV tu dekat mana? 20 PV tu adalah dekat sini, belian peribadi tuan-puan. Jadi tuan-puan wajib buat pembelian. Macam contoh ahli kita yang ni dia buat pembelian 28 PV. Dia dapat bonus 5% untuk belian peribadi. Dia dapat RM1.40 dekat sini. Jadi syarat kita dekat sini lah. Hanya 20 PV, tuan-puan dah boleh layak dapat bonus yang dekat bawah ni. Okey, jadi setiap bulan hanya perlu buat belian 20 PV ataupun sekitar RM30 sahaja. Macam contoh produk apa kan? Contoh Habatus Sauda, beli dengan harga RM29.50 boleh dapat PV 20. Ataupun suka minum kopi, boleh dapatkan harga dengan harga ahli RM35.50 dan boleh dapat 22 PV dah. Ataupun nak try kita punya mandian bidara kita, harga ahli RM29.50 dan PV adalah 20 PV. Dan contoh minyak angin, yang suka minyak angin, kita punya harga ahli RM18 dan PV adalah 10 PV. Jadi tuan-puan mungkin kena beli 2 minyak angin dan layak untuk dapat bonus. Jadi syarat dia sangat-sangat minimum. Sekitar RM30 spend pun dah boleh dapat bonus daripada Max Blue. Okey. Macam mana nak syarat? Macam mana cara nak ajak orang jadi ahli? Okey, macam mana cara nak ajak orang jadi ahli ni? Senang saja, tuan-puan boleh tanya siapa? Siapa mereka yang menggunakan produk Max Blue? Siapa yang kita nak ajak jadi ahli ni? Mereka yang guna produk Max Blue. Kalau contoh tuan-puan tengok dekat office tu ada akak-akak yang guna kita punya minyak angin bidara ataupun sepupu kita yang gunakan amalkan habatus sauda, tuan-puan boleh ajak dia untuk jadi ahli Max Blue. Sebab apa? Dia boleh dapat macam-macam walaupun dengan hanya pembelian satu produk sahaja. Dan juga untuk orang yang nak tambah pendapatan, yang ini ramailah yang nak buat, betul tak? Yang ini konsep kita pun sangat senang, tak perlu pun nak pergi keluar panas cari orang, nak jumpa orang tak perlu. Konsep kita sangat-sangat senang. Dan kalau korang nak dapatkan pendapatan yang ekstra, nak duit lebih, korang kena jadi ahli Max Blue. Jadi orang yang macam ni lah yang korang boleh jadikan dia sebagai ahli Max Blue. Okey, tugas awak ahli Max Blue ni senang sahaja. Okey, apa tugas ahli Max Blue ni? Tugas awak senang sahaja. Awak hanya bagi tahu kepada kawan-kawan, adik-beradik sahaja tentang kita punya bisnes Max Blue ni. Bagi tahu secara ringkas sahaja. Contoh, awak tengok dia guna minyak angin. Awak tanya dia, dah jadi ahli Max Blue ke? Kalau dia kata belum, kalau dia kata macam mana? Awak cakaplah, saya tak boleh nak terangkan. Awak hanya ajak dia dengan penerangan dekat dalam Zoom kita. Sebab kita buat setiap hari setakat ini,
Kita ada buat setiap hari Zoom meeting, kecuali mungkin ada perubahan, kita akan update dekat dalam grup masing-masing lah macam mana kita punya perubahan. Okey, jadi tuan-puan hanya bagi link Zoom sahaja yang saya share dekat dalam grup tu, bagi dekat adik-beradik, bagi dekat kawan office kan, biar pihak HQ yang terangkan tentang bisnes Max Blue ni macam mana. Dan bila diorang dah faham, diorang akan minta link pendaftaran dengan tuan-puan dan tuan-puan boleh daftar diorang jadi ahli Max Blue. Jadi konsepnya senang sahaja. Jadi tuan-puan boleh bina generasi 1, 10 orang. Jadi tuan-puan boleh ulang proses ini untuk kembangkan rangkaian. Okey, jadi ini sahaja yang tuan-puan perlu buat. Ada 3 sahaja, ada 2, 3 sahaja benda yang tuan-puan perlu buat. Hanya bagi tahu tentang bisnes ni sikit-sikit je. Tak perlu nak bagi tahu secara detail. Yang detailnya biar dia dengar dekat dalam Zoom. Ajak dia orang dengar Zoom meeting kita ni. Dan lepas tu dah boleh daftar mereka jadi ahli Max Blue. Dan proses ni tuan-puan boleh ulang sampailah rangkaian tuan-puan complete. Okey, rangkaian awak dia akan mula berkembang. Dengan permulaannya awak hanya fokus dekat sini sahaja. Awak fokus dengan ajak 10 orang sahaja dan dia akan jadi generasi 1, 10 orang. Generasi 1 awak lah. Dan yang dekat bawah ni dia akan bergerak secara automatik. Sebab apa? Sebab setiap orang fokus dia hanya dekat sini sahaja. Jadi setiap orang pun fokus dia sangat-sangat senang. Sangat-sangat simple, fokus dia hanya dekat ajak 10 orang untuk jadi generasi 1 masing-masing. Dan generasi 1 ni bila dia ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 2 tuan-puan. Dan generasi 2 ni dia akan ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 3 tuan-puan. Lepas tu yang generasi 3 dia akan ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 4 tuan-puan. Dan generasi 4 dia akan ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 5 tuan-puan. Dan generasi 5 dia akan ajak 10 orang, dia akan jadi generasi 6 tuan-puan, seramai 1,000,000 orang. Jadi ini sahaja konsep kita, konsep yang sangat-sangat senang, yang konsep yang mudah nak faham, hanya perlu ajak 10 orang sahaja. Fokusnya dekat sini sahaja. Okey, sangat-sangat senang. Okey. Sangat-sangat mudah sebab yang bawah dia akan terjadi secara automatik. Okey. Yang nak tanya soalan boleh terus tulis dekat chat, nanti saya akan terus respon. Senang sahaja konsep yang Max Blue gunakan sebab kita tak nak menyusahkan ahli-ahli Max Blue, tapi kita nak masing-masing dapat rasa income, dapat rasa bonus dengan hanya menjadi ahli Max Blue dan guna produk harga dalam RM30 pun dah dapat bonus. Okey, macam mana cara nak mendaftarkan ahli Max Blue ni? Macam mana cara dia adalah tuan-puan yang tengok Zoom hari ni minta link pendaftaran dengan orang yang bawa awak masuk Zoom hari ni. Okey, contoh awak punya Kak Long yang ajak awak masuk Zoom hari ni. Kak Long kata, "Ngah, kau pergi masuk Zoom." Lepas tu awak pun join. Jadi awak pergi dekat Kak Long, awak minta link pendaftaran. Awak minta link pendaftaran, link tu macam ni lah bentuk dia. Yang ini adalah nombor ID Kak Long awak. Jadi awak boleh klik dan awak boleh buat pendaftaran lah. Okey, dan yang paling penting setiap orang tolong jangan daftar bawah melalui link orang lain. Maksudnya kalau yang bawa masuk Zoom tu adalah Kak Long, awak janganlah pergi daftar bawah Ali. Nanti Kak Long gaduh pula dengan Ali. Jadi kita tak nak ada konsep, ada masalah lah. Kita tak nak ada konsep yang sailang menyailang macam tu. Okey. Bila dah klik link pendaftaran tu, tuan-tuan akan nampak macam ni lah kita punya, apa orang kata, kita punya pendaftaran dia punya bentuk macam mana. Tuan-puan boleh nampak nama leader, nama Kak Long awak lah. Kat sini nombor ID dia dan awak boleh key in nombor mic kat awak, nombor penuh, email, nombor telefon dan juga awak punya alamat. Dan awak kena pastikan awak punya alamat ni adalah betul. Sebab apa? Sebab kita nak post produk percuma dekat awak. Dekat sini kan tadi saya cakap awak daftar jadi ahli, awak akan dapat pilih produk percuma. Jadi dekat sini kita akan bagi 8 pilihan produk. Awak boleh pilih salah satu. Awak nak yang habatus sauda ke, minyak ke, pomade ke, deodorant ke, kopi, sabun mandi ataupun minyak urat sendi ataupun jenis nak makan sambal, nak try sambal kita, korang boleh try. Minta secara percuma sahaja bila mendaftar ahli dan lepas tu boleh terus buat bayaran melalui Bill Please ataupun Senang Pay. Itu sahaja step-step yang tuan-puan kena buat bila nak
mendaftar. Jadi lepas tu kita akan post barang produk percuma ni. Okey, ini adalah macam mana ada yang tanya macam mana nak dapatkan link pendaftaran. Jadi tuan-puan boleh login dekat dalam sistem MaxBlue. Tuan-puan ambil yang dekat pendaftaran dekat sini. Dekat sini klikkan dekat pendaftaran. Lepas tu kan dia akan keluar paparan macam ni. Dan tuan-puan boleh ambil link pendaftaran dekat sini. Copy je yang ni. Lepas tu bagilah dekat ahli yang bakal ahli tu boleh bagi link pendaftaran dekat sini dan bila dia klik dia akan automatik jadi awak punya generasi 1. Jadi itu sahaja cara nak mendaftar ataupun nak bagi link pendaftaran dekat sahabat-sahabat. Okey. Untuk bulan 2 sehingga bulan 3 kita buat 2 bulan cabutan bertuah. Kita buat CB yang mana kita mencari 68 orang pemenang. Hadiah kita berjumlah RM10,000. Okey, jadi kita ada 2 kategori untuk yang nak join kita punya CB. Kategori yang pertama adalah yang baru mendaftar jadi ahli. Tuan-puan yang baru hari ini mendaftar jadi ahli, automatik tuan-puan akan dapat 1 tiket untuk join kita punya CB ni. Hadiah-hadiah kita yang inilah 1,500, 300. Yang ini adalah hadiah-hadiah kita. Dan yang kedua syarat kedua adalah leader. Bila tuan-puan jadi ahli dan tuan-puan bawa masuk satu generasi satu seorang. Contoh untuk bulan tu ada masuk seorang. Automatik tuan-puan akan dapat 1 tiket untuk join kita punya CB. Ataupun untuk bulan 2 sampai bulan 3, tuan-puan dapat masukkan 10 orang ahli. Jadi tuan-puan akan dapat 10 tiket lah. Dekat sini untuk join kita punya CB. Hadiah kita pun sangat-sangat besar, sangat-sangat lumayan. Bulan 1 hari tu pun dah ada dah yang dapat hadiah CB ni. Okey, ini antara hadiah-hadiah peraduan sepanjang tahun 2026 dan banyak lagi yang kita nak bagi untuk ahli-ahli MaxBlue. Jadi korang hanya jadi ahli cepat-cepat, mendaftar cepat-cepat, insya-Allah korang tak akan menyesal sebab macam-macam yang kita nak bagi untuk ahli MaxBlue. Antaranya emas, kereta, iPhone, wang tunai dan juga pakej umrah. Pakej yang paling besar kita nak bagi dekat ahli MaxBlue adalah pakej umrah. Jadi korang kena stay tune jadi ahli cepat-cepat. Aktifkan korang punya rangkaian, insya-Allah korang pun akan dapat rasa bonus-bonus ataupun kita punya manis-manis daripada HQ. Jadi saya ulang sekali lagi, berapa yuran ahli MaxBlue ni? Yuran kita hanya RM35 dan boleh dapat percuma satu produk. Tuan-puan boleh dapatkan sama ada nak kopi, sabun mandi, minyak urat sendi, sambal, pomade ataupun deodoran, minyak angin ataupun batu sauda. Jadi boleh pilih salah satu produk ini untuk dijadikan sebagai hadiah secara percuma. Tapi tuan-puan kena ingat promosi kita adalah sangat-sangat terhad. Mungkin kita akan tutup minggu ni, minggu last untuk korang jadi ahli dapat produk percuma. Kita tak pasti sebab sekarang memang ramai sangat yang tengah mendaftar jadi ahli. Jadi mana tahu kan tiba-tiba bos cakap kita dah tutup untuk bagi produk percuma. Jadi tuan-puan kena cepat daftar hari ni terus. InsyaAllah tuan-puan boleh dapat percuma produk. Daftar hari ni mungkin sempat lagi untuk kita terus post hari ni punya produk secara percuma tu lah. Jadi tuan-puan kena cepat sebab promosi kita sangat-sangat terhad. Sekarang ni kita punya pendaftaran ahli pun semakin meningkat. Setiap hari ada lebih banyak yang semakin hari yang datang mendaftar. Jadi tuan-puan pun kena cepat-cepat daftar ahli untuk dapat percuma produk. Yuran kita pun sangat-sangat rendah. Okey, apa manfaat lain bila jadi ahli MaxBlue ni? Yang pertama adalah voucher hari lahir RM20 dan juga khairat kematian RM500. Yang ini kita bagi kepada waris yang terdekat dan juga boleh dapat penghantaran percuma untuk pembelian 150 ke atas. Sabah dan Sarawak pun boleh dapat secara percuma bila buat pembelian 150 ke atas. Dan kita ada promosi harga produk dan juga macam-macam yang lagi yang kita nak buat promosi pelancaran produk baru, promosi Ramadan, year end sale, Merdeka, musim raya. Jadi kalau korang nak tahu bila kita lancarkan produk terbaru, biasanya memang akan bos bagi harga promosi. Kita akan bagi harga promosi, barulah ahli boleh cuba kita punya produk. Jadi itulah istimewanya bila tuan-puan jadi ahli MaxBlue. Okey, ada yang tanya juga macam mana kalau ahli tu tak beli produk. Tuan-puan jangan risau sebab apa produk kita adalah produk yang sangat berkualiti. Produk kita ada halal dan juga ada KKM. Lepas tu kalau contoh minyak angin tu
tak perlu pun halal tapi kita masih jadikan dia halal sebab tu produk kita adalah produk yang sangat berkualiti. Jadi insya Allah memang sentiasa ada orang repeat order. Dan kita punya produk juga harga dia mampu milik. Yang paling mahal tadi saya cakap untuk ahli RM63 ataupun untuk runcit RM69 sahaja. Iaitu madu. Jadi yang paling mahal setakat ini adalah bawah RM70. Jadi harga kita adalah harga mampu milik dan kita punya produk repeat order sangat-sangat tinggi. Sebab tu sold dekat TikTok, sold dekat kita punya sistem Max Blue pun sangat tinggi. Sentiasa ada orang repeat order dan dah terbukti dengan bonus-bonus daripada ahli yang terima sampai 800 orang. Kita dah bayar bonus dah 8 juta lebih. Jadi menunjukkan dekat sini dah terbukti lah yang kita punya produk ni sentiasa ada orang repeat. Sebab tu ada orang dapat bonus. Sebab dia sentiasa beli, jadi dia akan dapat bonus lah.